phone dah lawa, tapi bila rank tiba-tiba kalah sebab lag. Kalau korang macam tu, korang kena gunakan Infinix GT30 Pro. Jom dengar. Okey, untuk yang tak tahu, Infinix GT30 Pro ni adalah official gaming phone untuk MPL MY Season 16. Okey, dalam kotak, korang akan diberikan Mac case dan juga Mac charge cooler. Yang dia bagi ni bukan cooler cap ayam tau. Nanti korang tengok kenapa. Mac case dia senang je nak pasang. Snap elok je. Cooler ni pula snap je kat belakang. Lepas tu, korang cucuk je adapter. Mula-mula aku expect dia setakat sejukkan phone je. Tapi tak sangka pula yang dia sebenarnya charge sekali waktu korang tengah gaming. Untuk phone yang bawah 1.3K macam ni, benda ni agak unexpected. Gabungan Mac case dengan Mac charge cooler ni kira satu sistem yang lengkap lah, di mana diorang panggil sistem ni adalah all day full FPS system. Dia akan bagi korang satu pengalaman gaming yang uninterrupted, dapat elak overheat dan kekal charge sepanjang masa. Benda ni lah yang buatkan FPS still maintain walaupun korang main game dah lama. Yang best juga, cooler ni support iPhone 12 sampai iPhone 16 yang ada magnetic charging. Okey, aku test juga main ML dalam 45 minit ke sejam. Even dah lama macam tu pun, FPS dia still maintain, tak ada drop dan game tak ada jam. Korang swipe untuk buka X-Boost dan korang boleh nampak FPS counter semua keluar dan nampak steady je. Jujur, untuk phone yang dalam segmen harga dia ni, performance macam ni memang tak boleh nak lawan lah. Okey, bila aku main Delta Force pula, aku dah set GT trigger untuk Delta Force. Sebelah kiri aku set untuk tembak dan sebelah kanan aku set untuk scope. Bila tengah match dah tak payah dah nak tap-tap kat screen. Tekan je kat bahu phone dah boleh tembak ah. Respon dia pun padu. Aku boleh aim dan tembak lagi cepat daripada biasa. Benda ni function kalau korang main game tembak-tembak macam PUBG ataupun Delta Force ni. CODM pun tak apa. Okey, sekarang kenapa phone ni boleh stable? Dia pakai MediaTek Dimensity 83505G Premium Gaming Chipset, 4nm processor, power efficient dan tak makan bateri kuat. Cooling pula dia gunakan 3D Vapor Cloud Chamber dan boleh turunkan suhu teras chipset sehingga 3 darjah Celsius lagi rendah. Tak ada thermal throttling langsung. Untuk display pula 1.5K AMOLED, 144Hz refresh rate. Lepas tu backlight dia ada RGB ikut notifikasi dan gameplay. Ada 14 scene lighting, siap ada MLBB mode lagi. Overall lighting dia fun, tak over dan dari segi fungsi memang useful. Phone ni ada dual stereo speaker, sound dia okey lah, kuat dan tak pecah bunyi dia. Masa gaming bunyi step, alti semua jelas. Kira memang function lah berbanding phone yang mana dah 2K tapi still gunakan mono speaker. Kamera dia pun boleh tahan 108MP, boleh zoom 3 kali lossless zoom, 8MP ultra wide dan 13MP selfie. Gambar pun sharp dan dia dah ada 4K video. Plus phone ni pun datang dengan IP rating 64. Jadi dia kalis habuk dan percikan air. Setakat record ataupun gaming waktu hujan gerimis tak ada masalah lah aku rasa. Bateri dia 5000 mAh, 45W wired, 30W wireless. Dan dia juga ada bypass charging 2.0 yang mana dia akan charge direct ke motherboard waktu korang tengah gaming. Dan benda ni lah yang buatkan waktu aku gaming tak rasa panas pun walaupun main game sambil cas. Baiklah, untuk harga dia ada dua variant. RM1299 untuk 256GB dan 1499 untuk 512GB yang mana dia cuma ada variant warna dark flare sahaja. Apapun, semua ni korang akan dapat sekali dengan Mac charge cooler dan juga Mac case selagi stok masih ada. Baiklah, aku dah try semua function yang dia cakap dan aku boleh cakap dengan phone ni korang boleh carry like a pro. Apapun korang rasa fungsi-fungsi yang dia offer, berbaloi tak dengan harga yang dia dah bagi? Cuba korang komen dan nilailah sendiri.